Kalau kau punya laptop atau kau punya PC dah storage dah nak penuh, so aku cadangkan korang boleh guna aku punya method, iaitu guna external storage. Yang dua ada fungsi yang berbeza. Yang pertama dekat tangan aku yang besar ni ialah SSD SATA. Okay, yang ni 1GB. Benda ni aku rasa sangat sesuai lah untuk general use. Kalau korang nak simpan gambar, kau nak simpan file, mostly kita guna untuk editing foto, untuk guna Lightroom apa semua, tak ada masalah. File transfer semua tak ada masalah. Okay, dia punya storage ni yang ni. Alright, kita kena beli dia punya penutup dia. Casing dia kena beli asing. So kau kena cari lah. So kita pakai Fengxiang SSD 1GB. Ini originalnya, ada warranty. Tak silap aku dah 5 tahun lah warranty dia. So yang ni kita pakai casing Ugreen. So ini pun bagus lah. Ugreen ni antara yang trusted punya brand. So ini pun mesti tak ada problem lah, memang cantik kita pakai. Ini SSD NVMe 250GB, bukan 1 tera lah. Sebab NVMe ni masalah dia ialah dia mahal tau. Dia 2 kali ganda price tau daripada sini. Okay, contoh ini aku dapat dalam 300 lebih, right? 1 tera 300 lebih. Tapi yang ni dah baru 250 dah 200 lebih. Kalau kau bayangkan kalau 1 tera dekat 500 lebih. So agak quite mahal jugalah NVMe, tapi performance sangat top. Cumanya untuk NVMe ni aku hanya gunakan untuk video saja, untuk video editing saja, sebab kadang-kadang kita gunakan storage file yang besar. So kita nak dia smooth, so kita pakai NVMe storage lah compare dengan yang lain. Kalau kau nakkan aku punya external storage ni, aku share ni, kau boleh tengok dekat link kat komen yang aku buat ni. Kalau kau suka video macam ni, boleh follow, like, comment dan share untuk video seterusnya.